Okey geng, inilah video pengalaman aku naik train dari Bangkok ke Anyai selama 14 jam. Jom kita tengok. Masa ni orang ramai sangat weh, semua pakat nak balik kampung. Yang sebenarnya aku memang teringin sangat nak naik sleeper train dari Bangkok ke Anyai, nak merasai pengalaman. Tapi apakan daya, tiket habis weh, habis langsung. Jadi terpaksalah aku beli tiket train yang kursi menegak ni. Dalam otak aku berfikir ini adalah satu cabaran dan azab. Azab selama 14 jam aku akan duduk tegak dari Bangkok sampai ke Anyai. Hampa bayangkan macam mana rasa dia. Okey, aku nak bagi tahu hampa, kalau hampa teringin sangat nak naik train dari Anyai ke Bangkok ataupun Bangkok ke Anyai, dia sebenarnya ada dua train. Satu sleeper train yang hampa boleh tidur, dan satu lagi train yang kursi menegak macam aku naik ni. Lepas tu aku nak pesan, kalau hampa nak naik sleeper train, hampa kena beli tiket seminggu sebelum, sebab tiket sleeper train ni selalu sold out weh. Satu lagi train ni dia open air tau, memang best kalau dengan view. Hampa bayangkan aku dari Bangkok ke Anyai tu disajikan view yang cantik weh, Masya Allah. Okey lah guys, jomlah kita layan view dulu. Okey geng, inilah suasana apabila kereta api ni berhenti dekat setiap stesen. Setiap kali berhenti dekat stesen, mesti ada penjaja akan naik ke dalam kereta api untuk menjaga makanan. Okey, kali ni nak masuk maghrib dah guys. Okey geng, habis ni daripada Patani guys. Alhamdulillah, bagusnya mereka ni mereka jaga solat. Okey, masa ni dah hampir tengah malam. Aku pun dah rasa boring, mengantuk, sakit badan dan sakit pinggang dan sakit pinggul. Abang tengok tu dah macam tisadin weh. Masa ni aku tengah fikir mana nak cari tempat landing ni weh. Memang sakit gila-gila belakang ni. Okey, kereta api berhenti lagi dekat stesen. Lepas tu adalah para peniaga naik menjual makanan. Okey geng, lepas tu kita sambung perjalanan sampai Anyai. Sampai sinilah aku cerita pengalaman aku naik train dari Bangkok ke Anyai selama 14 jam.